Hi, I'm Dina from CIDB IBS, Head of Business Development and also the Event Director for this Bina ICW 2024. Saya Nurul Ain Hamzah. Saya mewakili CIDB Holdings yang bertugas pada hari ini. Tahun ini kita menggabungkan semua anak-anak syarikat di bawah CIDB Malaysia di bawah satu bumbung. Saya Azrael, pegawai perkhidmatan pekerjaan daripada Perkeso. Saya wakil daripada My Future Job. Hari ini kita mempunyai 23 majikan dan juga lebih 570 kekosongan untuk diisi oleh student internship sehinggalah ke senior executive. Saya Izni from Perkeso as well daripada My Future Jobs lah. Kita ada career fair and also kita ada My Future Job on the go. Kita bawakan game untuk hari ini untuk maybe graduates ataupun public pun boleh main untuk menang merchandise lah. Nora Zainal daripada Alam Con Sungai Berhad. Factory kami terletak di Ipoh, Perak dan kami manufacture untuk lightweight block, AAC dan juga panel. Nama saya Nurul Hakim Zahar. Saya daripada company Inovatif Precast Dealer. So company kita ialah manufacturer untuk IBS block. So apa yang company kita bawa, kita ada buat satu sampel, kita tunjuk dekat mana ataupun cara pemasangan yang betul. Nama saya Muhammad Yassin bin Umar. Saya daripada company Staken. Kami produce produk Staken Reinforced AAC Wall Panel. Special hari ini dekat group IBS kami ialah kami bawa produk iaitu dikenali sebagai AC Wall Reinforced Panel. Nama saya Zaharuddin bin Haji Muhammad Tambang. Saya bertugas di CIDB IBS Sungai Berhad sebagai Ketua Jabatan Technical and Technology. Saya dengan berbesar hati menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke booth kami di MyTech Kuala Lumpur ini, iaitu pada 22 hari bulan hingga hari esok beberapa hari bulan. Jam 9 pagi hingga 6 petang. Datanglah beramai-ramai. On behalf of the organizer for Bina ICW 2024, I would like to say thank you to all our strategy partners, Perkeso, Sara Malaysia and all the IBS manufacturers who support us this year. We would like to invite you again to join us for Bina ICW 2025. See you next year.